Hai guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ni kita akan main Roblox lagi. Kita akan mendaki gunung Mount Gede, Mount besar guys. Selamat datang di Mount Gede. Okay, let's go. Tanpa basa-basi kita ni dia leaderboard dia. Top 1 Summit dapat Roblox. Buat yang je group. Ini jalan dia guys. Gila. Jauh tu. Bukti, ikuti jalur pendakian. Gunakan center jika gelap, hati-hati banyak jurang. Okay, terima kasih atas kunjungan dan kepatuhan anda. Let's go. Pendakian. Mana jalan? Sini je kan? Solo trip sekali lagi guys. Di Mount Gede pula. Hari tu kita Mount Kelut. Ni ada 2 jalan guys. Sawah Pak Ucut. Pendakian bro. Pendakian. Aduh nak malam dah. F kah? Flash? Flashlight 3. Bro aku ambil flash tadi. F. F. Tak menyala bro. Tak ada bateri lah. Okey ni. Okey. Air terjun Rawa Denok. Bro. Sini kah? Kan guys. Ni ada air terjun. Kita ke air terjun. Jalan-jalan lah. Oh ada apa tu? Denok tadi. Denok 1. Rawa Denok. Ni apa bro? Solo lagi kita guys. Solo. Aduh. Takut ni guys. Anjing. Anjing bro. Aduh, ada macam ni bro. Aduh, solo bro. Anjing lah. Aku tak main macam ni. Aku dengar step kat belakang ni. Aku tak mau pusing. Aduh, dah kena pakai earphone. Gas. Terus. No. Jangan ikut aku. Ni aku pakai dua-dua. Info no. Jangan ikut aku. No. Oh, okay, ada orang guys. Alhamdulillah. Ada orang bro ya. Okay, jom. Kita bersama dengan dia guys. Mentor ada babi dekat sini. Juri jing. Oh. Bro, sini bro. Bro. Ya elah, tak mau ikut. Oh, ada orang ke depan. Yeah, let's go. Follow. Semoga kita tidak berseorangan guys. Semoga kita tidak berseorangan. Oh, tunggu bro. Ada juri babi.
Alhamdulillah. Kita dah naik atas, guys. Okay. Ya elah. Tak dia balik. Aduh. Oh, checkpoint di sini, guys. Checkpoint di sini. Aduh. Tak ada flash, bro. Ni ada flash, bro. Sini. Babi. Sini ada, bro. Sini ada. Okay. Okay, let's go. 3. Bro. Flash, bro. Oh, 2 pula. Tak pasal. 3, bro. Okay, dekat situ kita jangan lompat, guys. Ada juri, jangan lompat. Lah. Mute. Test. Sorry, guys. Termute tadi. Okay. Patut tak dengar suara. Dekat situ tadi jangan lompat, guys. Aduh, dah tinggal. Rasa tak jatuh. Babi. Slow, guys. Slow. Oh. Slow, bro. Boleh. Ni, kat mana ni, guys? Ni tu celah mana ni? Oh, sini. Slow. Okay. Aduh, ada juri PS, jing. Anjing punya apa tu? Jembatan mematikan adik-adik. Harap hati-hati. Jembatan yang mematikan. Tak ada juri ya, guys. Aduh, terkejut aku. Babi, bro. Allah. Itulah. Jangan mengganggu aku. Goblok. Amat kat sini. Ini, bro. Semua mati, bro. Okay, let's go. Beramai-ramai. Test kita tak guna. Sebab ada ramai member. Aku tak tahu apa dengar ke tak. Ni ada bunyi macam katak punya katak. Ini, bro. Ikut sini. Jago, guys. Ini tempat kita, bro. Bukan kat situ tak ada apa kah? Game babi. Okay, guys. Tak apa. Masih ramai, bro. Masa ni kita tak jumpa juri PS Okay, kita ambil semua. No problem. Let's go. Ambil barang, bro. Rasanya kemarin senang-senang aja. Kita naik. Tak susah pun. Tak ada juri PS. Ni ada juri, jing. Lupa, guys. So, kita ke sini. Aman, bro.
Ni apa? Kumpul ramai-ramai kat sini ni. Ya Allah, kita terlalu barbar kah? Okay. Boleh lari ya? Boleh lari ya guys? Shift lah. Shift. Control. Shift. Tak boleh. Kena jalan je guys. Let's go. Babi. Ulang 7-8 kali kat sini. Okay. Aman. Kita masih di bawah kawalan guys. Oh, dah cukup guys. Dah pagi berat. Ada yang mati? Ini aja. Okay, aman bro. Kat sini kena tengok guys. Aman bro. Oh, ini sangat slow sikit. Takut jatuh kan? Jatuh dah mati ni. Dah pagi. Mantap. Okay. Tibalah masanya di titian mematikan. Apakah anda sudah bersedia guys? Untuk menempuh jalan. Sebenarnya ni mudah je ni. Saya cakap. Mudah je sebenarnya. Cuma kita... Aman bro. Oh, ni turun lah. Aman bro. Aduh. Let's go. Aman bro. Nah. Checkpoint kah? Okay, malam. Pagi-pagi ni tak ada juri PS. Juri PS. Bodoh. Ada kat sebelah tepi-tepi macam ni. Ni memang bodoh guys. Okay, nice. Checkpoint. Kita dah lepas. Cun. Rawa Denok 2 1,8. Ni ada apa sini? Oh, ada ayak dengan tu. Minum dulu. Ni minum macam mana ni? Iya. Tahan. Oh. Habis. Okay. Oh, macam tu. Macam tu guys. Kita dah pick. Kita ni, kita minum. Kita pick lagi. Kita minum. Okay, kita pick sekali lagi. Okay, let's go. Kita ke checkpoint ketiga. Dah petang ni. Petang ni guys. Teman-teman okey kah teman-teman? Tu ada yang sampai dah. Ada yang sampai dah. Let's go. Kita tak perlu tunggu sebab semua dah masing-masing dah sampai checkpoint. Tak ada tempat yang mengerikan di sini. Jadi ya, kita teruskan seperti biasa je guys. Okay. Kalau gelap,
Oh, kita bersama dengan mereka. Masa ni. Uish. Ui, bahaya guys. Oi. Hah? Bro. Boleh pergi sana. Boleh pergi sana. Enak tak boleh babi. Tak boleh cok. Dah nak malam ni. Sebelum malam kita lepas. Lagi lepas ni dulu. Okey. Nah. Alamak. Dah nak malam. Oh, yang lain tak sampai lagi. Kita teruskan dulu perjalanan kita guys. Ini apa lagi bro? Aduh. Ni kalau silap langkah ni. Balik ke checkpoint ni. Oh. Silap tekan lah. Balik ke checkpoint tu. Kita dah nak ke checkpoint 3 ni. Slow. Boleh ni. Sini ke situ. Okey. Ni kita ke sini. Oh. Babi terkejut aku. Nah. Dah malam guys. Tapi kita ada teman. Mantap. Flash. Saya buka lagi. Tutup dulu. Kita guna yang dia. Nanti bateri dah habis. Kita guna yang kita guys. Sebelum kita jumpa juri PS ni. Oh, checkpoint lah. Checkpoint, let's go. Checkpoint. Let's go guys. Checkpoint kita guys. Kita boleh berehat dulu. Nah. Easy bro. Minum. Flash. Flash. Minum. Okey. Teruskan perjalanan. Okey. Climber. Oh, tu ada apa tu? Wih, juri tak ada guys. Apakah juri itu hanya pemandangan lawa guys? Ada bintang-bintang. Kita climber. Slow bro. Slow. Lah. Aku tak lompat okey pun. Ada burung bro. Okay, nice. Tu checkpoint lagi. Lah. Sini. Itu apa bro? Betul bro? Lah. Ada blitz yang lain guys. Sudah ada yang sampai. Kita di checkpoint yang keempat. Uish, cepat je. 1948. Total berapa guys? Minum. Okey, jom. Minum.
Oh, ke sini. Juri, juri, juri. Juri dah tak ada, guys. Bra? Bro. Itu jalan. Wah, ni jalan lagi. Ni jalan balik ni. Oh, betul lah. Simpan dulu flashlight kita. Sebab kita dibantu oleh flashlight teman-teman kita dan juga flashlight bulan. Jadi kita pegang je, guys. Dengar sikit, bro. Pegang flashlight, dengar sikit. Semoga tak ada juri-juri anjing. Oh! Wah. Lak kita, lak kah? Aman, bro. Lompat, bro. Jangan! Aman, bro. Astagfirullah. Ya elah. Slow. Fokus, guys. Kita kena ke sini. Sebab apa? Sebab situ dia tak sampai. Jadi kita kena ke sini. Pencet. Tekan. Sampai. Oh, dia dekat checkpoint je. Betul lah. Jadi dia tak ni sangat. Sini, guys. Kita dah nak sampai. Bendera kita ambil ke tak tadi? Bendera kita tak ambil, jing. Sebab kita guna flashlight kita dulu. Ini, guys. Checkpoint lagi kah? Itu macam checkpoint ya. Checkpoint. Gila, checkpoint kelima kah? Minum. Let's go. Kita bertiga je, guys. Oh, boleh duduk? Kan duduk? Dia duduk, bro. Bro. Macam mana ni? Bro. Macam mana aku nak bangun? Dua kali? Kita ambil air dulu. Let's go. Tunggu. Aduh. Oh no, sana. Lajunya. Tunggu, guys. Aduh, tak ada yang tunggu lah. Wah. Oh, ada checkpoint 6 kat atas tu. Ni. Aduh. Tenang, bro. Wah, ada yang terjun ni. Tingginya kah? Tingginya. Takutnya adik-adik. Wah, dia tunggu kita, bro. Oh, yang satu lagi jatuh kah? Dia tunggu satu lagi kah?
Wah, dah pagi guys. Checkpoint dulu. Checkpoint. Nice. Kita dekat puncak ada 2. Kandang badak dekat ni apa? Air panas. Wah, ada 3 checkpoint lagi. Tak sampai ke puncak guys. Pas ni minum. Okay. Okay. Kita dah naik. Yang lain okay, dah sampai. 1. Oh, cu. Sini. Tenang bro. Kita bertiga naik ke puncak. Nice. Sini. Wah, air terjun guys. Thumbnail ke thumbnail? Thumbnail dulu. Nah. Thumbnail bro. Okay. Guys, let's go. Oi. Ya Allah. Nasib. Tekan anjing. Sorry dah. Tertekan bro. Air panas 2100. Okay. Tinggian 2100 guys. Tinggian kah? Meter? Dah 2 km. Waduh. Oh! Easy bro. Jom, kita dulu lah. Slow. Weh, ni pemandangan. Weh, seput yang bergila ni. Sini. Jadi thumbnail kedua kah? Wah. Thumbnail. Sorry ya guys, kita terlalu banyak bacot. Sebab kita tak ada teman yang nak mendaki gunung bersama kita. Jadi ada 2 anomali random yang ikut kita. Sekarang kita dah checkpoint 5. Guys, let's go. Kita cari checkpoint 6 dengan cepat sebelum malam. Checkpoint 7 malam tak apa guys. Sebab ni jauh lagi ni. Jauh lagi. Yang ni lagi jauh daripada Mount Kelut. Mount Kelut tu kita dapat dalam 20 minit macam tu. Yang ni mungkin tak sampai sebenarnya. Tapi sebab kita jatuh banyak tadi. Itulah bro. Hidup. Ya. Checkpoint kah itu? Seperti checkpoint guys. Tunggu kita berehat dekat checkpoint dulu lagi. Menunggu 2 anomali tersebut. Guys ya. Checkpoint. Nah. Okey, minum dulu. Boleh duduk kah? Boleh duduk agak. Kandang batu. Okey, kandang batu dekat sini ni. Nampak ni? Tu, atas tu. Tu. Tunjuk tu. Lepas ni apa tu? Tak nampak ah. Oh, lah boleh scroll. Panca wheel. Lepas tu kandang badak lagi 2 checkpoint. Lepas tu kita boleh pilih untuk
puncak gede atau puncak Pangrango. Kita try pergi dua-dua tengok macam mana lagi. Okay. Kita try pergi dua-dua. Kita pergi puncak gede dulu guys. Seperti thumbnail kita. Nah. Ini bro. Terus kita patah balik. Kita ke puncak. Itulah satu lagi tu. Lah. Ingat tak cukup. Oh, kalau tekan 3 dekat situ. Let's go guys. Let's go guys. 3 kat sini dia tak function. Sebelum malam, let's go lah. Kita check dulu apa yang patut. Okay, daripada main, jom kita slow-slow. Diiringi oleh 2 anomali tersebut. Bagus depa ni. Depa berdua guys. Wah, tu kan gunung tu. Tu kan puncak gunung. Tu. Gunung gede. Gede tu besar guys. Jadi aku rasa yang tu lah. Wah. Sinaran matahari menarik aku. Apakah aku? Apakah? Tak benar. Ni guys. Anjing. Ada checkpoint dekat sini guys. Thank you kepada admin yang dah create benda ni. Checkpoint dekat. Batu kayu-kayu apa tu je. Uish, gunung gede. Ada tu ke? Air terjun mak. Indah banget. Oh, gunung gede. Kita sampai dekat mana? Sampai. Puncak tu lah. Satu lagi. Kandang badak. Let's go. Malam. Ready, flashlight. Aduh, malam-malam nak naik. Nak naik balak ni. Bro. Okay. Slow. Easy, bro. Tu ada soal lagi. Okay. Aduh. Anjing. Weh, dekat mana ni? Tak ada kelengkapan kat sini weh. Memang babi. Checkpoint satu lagi. Checkpoint kandang badak tu ada kelengkapan dia. Rainberry. Aku tunggu hingga. Okay. Aku rasa Rainberry tu yang awal tadi lah. Mantap lah. Rainberry ni bagus lah. Tu ada seorang lagi tu. Ada buah aja kah bawah tu? Kali kedua boleh. Loh. Tolong lah. Tunggu bro. Tunggu guys. Semua dah pergi dah. Ini kita cuba dapat tenang. Kita solo guys lah. Kita kat bawah ada lagi anomali tu. Anomali baru. Dia menemani kita untuk jatuh bersama-sama guys.
Aman bro. Gocek, gocek, gocek. Boleh ni. Aduh, kita tak ada flashlight ah. Bentar ya. Lah, ni checkpoint. Let's go. Oh yeah. Berteman dengan semua orang ada bagusnya guys. Ada kemah dekat sini. Kita ambil barang dulu. Okay, jom. Let's go guys. Ni kemah-kemah ni kita boleh masuk kah? Ya Allah. Tak apa, tak apa, tak apa. Dah nak sampai dah. Kita teruskan perjalanan kita untuk ke Mount Gede. Di sebelah sini guys. Sengit. Set. Aman. Set. Bodoh. Ada gua guys. Bahaya ni bro. Serius bahaya ni. Waduh. Solo, kita solo. Hah? Dah sampai kah? Sini kah? Sini bro. Aduh, tu. Aduh, ni kalau jatuh ni. Jauh juga ni. Jalan kita dah jauh dari checkpoint yang terakhir tadi dekat kandang badak. Ni jauh guys. Sini guys. 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 Juri PS. Let's go. Tidak, tidak, tidak. Ini. Yeay. Kembali lagi bertiga. Aduh, pokok-pokok macam ni aku tak suka ni. Pokok-pokok macam ni. Dah sampai kah? Puncak Gunung Gede. Tapi puncak dia macam ni ah. Situ kita boleh pergi lagi. Oh, kita pun sampai dekat simpang dia. Puncak Gunung Gede. Let's go guys. Aduh. Kita nak sampai puncak. Lepas tu situ simpang ke gunung satu lagi guys. Berak, sini berak. Sini. Jom. Kita cepat-cepat. Oh tu. Ada orang atas tu. Oh, ada yang sampai awal tu. Sampai sebelum pagi okey kok. Kita boleh dapat apa? Sunset. Sunset kah? Sunset kah? Matahari terbit? Aduh. Kalau jatuh ni bawah tu mat. Ni.
Jatuh di bawah tadi. Bawah gunung. Checkpoint yang... Bukan ni yang kedua kan. Aduh. Jing. Bismillah guys. Bismillah. Ah! Aduh. Dia jatuh guys. Ah. Dia jatuh guys. Bro, tepi bro. Bro. Jing. Oh ni straight macam ni je. Aduh. Aduh. Kita dah jauh guys. Kita dah jauh. Kandang badak guys. Kandang badak. Jom lah. Ni yang buang masa lagi. Let's go lah. Tu dia dekat sana dah tu. Dia dekat sana dah. Aduh. Itulah guys hidup guys. Rupanya 2 kali. Sekali mesti tak ada. Aduh tinggi tu. Bukan senang sampai atas tu bai. Anjing. Macam mana bro? Tidak langkah. Apa slow-slow. Kita dah tahu dah tempat dia macam mana. Kita tahu dah gerak dia macam mana. Dekat sini tak ada masalah. Dekat kayu tadi tu. Aduh. Yang kita takutkan dah terjadi guys. Dah berlaku. Agak yang kedua ni kita mampu bertahan jauh ni. Tak dapat sunset guys. Sunrise. Sunset tu terbenam bro. Sunrise. Apa tu sebelik. Bentar kurang minum. Ya okey lah bro. Oh dia dah sampai checkpoint. Dia bukan checkpoint lah. Dia macam tempat rehat. R&R kah? Kita panggil R&R kah? Ni guys, kalau pagi kita nampak macam ni guys. Cantik. Memang cantik. Tapi tengok tu. Sini pun dah jauh guys tu. Nampak ada anomali sedang berjalan. Jatuh kah? Bayangkan dekat atas dia. Jauh guys. Memang babi. Okey, kita minum kat sini lah. 40 minit. Anomali. Tunggu. Kita bersama-sama. Let's go lah. Let's go anomali. Oh, dia ada buku-buku guys. Buku Black Clover kah? Anime terbaik. Ni dia. Kita dah sampai dah dekat jalan-jalan bodoh, menyusahkan, anjing dan segalanya. Slow bro. Jauh tu lagi dia jatuh tu. Pelan-pelan guys kita. Okay. Okay. Biar pilih. Ni kat situ ada lagi satu kali lagi kena lompat kot. Satu kali lagi kena lompat saja.
Okay, dah nampak dah. Okay. Jangan terlalu gelabah. Chill guys. Kita akan sampai juga. Jadi relax. Nice. Let's go. Puncak Gedeh. Di atas tu guys. Alhamdulillah. 2 kali percubaan. Aduh, kita dapat. Kita dapat tengok sunset. Sunrise kita dapat tengok. Bro. Oh. Sini bro. Hah? Waduh. Let's go. Oh, dia ada asap-asap lah. Bahaya ni asap-asap ni. Okay kah? Bro, gelap. Bro, sampai kah? Tengok guys. Mana jalan dia? Oh, kabus macam ni biasa. Kalau atas gunung atas ni biasa. Kita ikut ni siapa ni? Anomali anime. Sampai lah. Masa macam dia tak sanggup nak ke gunung sebelah tu. Jauh guys. Puncak Gedeh. Piu. Tak bunyi pun. Ini kah? Hai. Bro. Tak bunyi pun. Jatuh nanti. Oh, dia dekat gambang. Ni sikit. Nah, Puncak Gedeh. Kita dah sampai. Awas. Oh, kau tunggu situ kah? Wah, ni sunset. Oh, dia tunggu bro. Geruk. Kita tunggu sampai malam. Kita minum dulu. Sambil minum dan menikmati sunset. Geruk guys tu. Mantap pancing. Kita dah sampai guys. Hilang. Jadi kita tak gambar dekat sini waktu malam. Okey. Puncak Gunung Gedeh. Semua dah turun bawah kah? Tepi bro. Kita dah sampai Puncak Gunung Gedeh. Weh, 40 minit, 50 minit kok. Jing. So, apa yang kita perlu buat ni? Letak bendera lah. Bendera tak boleh. Jomlah kita turun. Kita turun lah ke bawah.
Apa dah? Kita tak checkpoint kah? Checkpoint dekat mana? Kita dah sampai tadi. Kita dah sampai. Ni turun balik. Tengok tepi ni. Ada leaderboard tak? Cuma kita dah tengok leaderboard. Ni kan leaderboard. Okay, leaderboard. Oh. Aku zen-zen dah sampai guys. Tu satu. So sini tak ada apa pun, kita just terus. Okey, dah habis dah. Kita takkan ke ni kot. So kita tengok. Gunung apa satu lagi? Gunung gede. Pangrango kita takkan guys. Thank you yang dah tonton sampai habis. Journey untuk Roblox daki gunung ni. Okay, nanti apa boleh komen dekat bawah, kita akan naik gunung apa lagi ataupun game apa Roblox yang best. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Terima kasih kerana menonton. Bye.